calon ujian psikometrik penolong poster custom grade WK5. Stop scroll, tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang saya akan kongsikan kepada anda. Sebelum tu, tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih daripada ribuan calon yang memohon. Tapi real talk, ramai calon yang sangkut bukan sebab mereka ni tak pandai, tapi sebab mereka terlebih pandai. Ingat, jawatan penolong poster custom grade WK5 ini adalah executor ataupun pelaksana. Dia bukan pengurusan strategik seperti grade WK9. Jangan jawab ikut logik akal biasa. Anda kena faham 3 teras utama dalam ujian ini, iaitu disiplin, komunikasi dan kerjasama. Kalau silap gaya, sistem akan detect anda ni tak konsisten ataupun tak jujur. Okey, jom kita test satu soalan dalam teras disiplin. Ramai calon nak tunjuk dia hebat, tapi sebenarnya dia dah masuk perangkap. Okey, tengok soalan ni. Jika anda menerima satu prosedur kerja yang boleh ditambah baik, adakah anda akan terus melaksanakannya untuk kecekapan jabatan? Saya ulang, jika anda menemui satu prosedur kerja yang boleh ditambah baik, adakah anda akan terus melaksanakannya untuk kecekapan jabatan? Anda rasa apakah jawapan yang paling tepat? Sangat setuju, setuju, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju? Jawapan yang paling tepat untuk soalan tadi adalah tidak setuju. Kenapa? Sebab sebagai seorang penolong poster custom grade WK5, anda kena patuh kepada SOP dan hormat hierarki. Kalau anda buat keputusan sendiri nak tukar prosedur tanpa berbincang dengan pegawai atasan, anda akan dianggap melampaui bidang kuasa. Nampak tak? Niat baik nak tambah baik buat kerja lebih laju, tapi dari segi psikometrik, anda dikira sebagai tak berdisiplin pada struktur organisasi. Lagi satu, jangan jadi perfectionist melampau. Dalam teras komunikasi, anda kena tunjukkan kesabaran yang tinggi melayan kerenah orang awam. Contohnya, kalau ada ejen lori yang marah-marah sebab lambat, jangan balas dengan nada tegas yang sama. Kekal tenang, itu yang sistem nak tengok. Dalam teras kerjasama pula, matlamat pasukan adalah segalanya. Kalau ada ni jenis yang suka jaga tepikan orang ataupun tak nak tolong rakan sekerja yang cuti kecemasan, memang confirm markah anda akan jatuh. Ujian ini memang licik. Perangkap kebaikan melampau. Contoh soalan macam, saya tak pernah marah seumur hidup. Tolong jangan jawab sangat setuju untuk soalan, saya tak pernah marah seumur hidup. Kita manusia biasa, bukan robot. Kalau jawab macam tu, sistem tahu anda ni tak jujur dan tak ada self-awareness. Jadi, skeptikal sikitlah dengan soalan yang nampak too good to be true ni. So, kalau anda nak buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik, saya ada hasilkan e-book khas ujian psikometrik penolong poster custom grade WK5, di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras, contoh soalan khas untuk setiap teras yang ada dalam ujian psikometrik penolong poster custom grade WK5, supaya anda lebih jelas, lebih faham, lebih nampak apakah persiapan, apakah bentuk soalan yang bakal anda nampak dalam ujian sebenar nanti. So, jangan masuk exam dengan tangan kosong. Research dulu, dapat cek personality anda. Buat latihan dengan dapatkan e-book ini. So, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan khas ujian psikometrik penolong poster custom grade WK5. Jangan sampai anda terlepas peluang. Kedaulatan ekonomi negara di tangan anda. Klik link di bio sekarang.